Tu dia cabut dia. Makan dalam pula tu. Tapi ikan ni tahan sikit kalau nak bawa umpan. Dalam pula dia makan. Pelik ni. Tak ada menyedut pun. Tak panas lagi, dia duduk luar. Oh betul ke? Makan dalam pula lah. Tadi tak dekat. Wah, cabut lah. Dah. Dah dapat umpan lah. Agak-agak Mayan. agak-agak cepraya makan tak boleh ni. Aku rasa makan. Umpan baik punya. Umpan baik punya. Baling jawab dah. Tengah dia. Kau tak ni dulu dia. Apa? Dedak tu. Pelet. Oh, tak apa, nanti kita baling. Gepar-gepar baling kan. Kita lancar dulu. Hitam tu kamu satukan dalam betul-betul. Bismillah. Terus bergerak umpan. Dia pellet dia macam mana ni? Tu, pelet boleh kepang lah. Oh. Boleh kepang. Keluar tu. Pellet ni kena kepar dulu lah. Mudah sangat. Dah tenggelam dah. Tenggelam. Tenggelam dah. Tenggelam. Oh, kena. Allah. Kena dah. Oh. Cepraya. Jaga. Kena tu ikan tu. Rod tuna power, Seahawk. Oi. Cepraya kecil ya. Tapi power. Tak apa dah, jap, layang dulu, dia power lagi. Tak sempat nak balik juga. Dia tunggu sikit je. Jap. Layang dulu. Mana nak ikut? Okey dah. Dah. Ekor, ambil daripada ekor. Ambil daripada ekor. Ya gitu. Bawah sikit ni. Payah ni. Macam ni dia. Payah. Sebabnya aku dah naik ke atas. Jap, tak apa. Nah, pegang. Dun.
Oh, ya. Kendor, jangan tegang. Kendor. Ikan pertama. Copraya. Ni copraya tak cukup makan ni. Ya. Kita buka out dulu. Tunjuk gambar joran. Tengok joran. Tuna power. Daripada Seahawk. Dari Sujitsu. Ikan. Copraya. Strike pertama hari ini. Okey, kita lepas. Kayu. Nak turun tu kayu. Lagi. Nak turun tu kayu. Karau tu kena laju. Tu naik. Tarik. Eksklusif hari ni kita tengok orang baru mancing macam mana dia tarik ikan. Tarik. Nak turun kayu. Kayu gitu. Jangan bagi kendur tali tu. Tarik atas, angkat atas. Ya. Tarik. Nak turun tu kayu laju. Jangan kayu bagi kendur. Okey, tu. Dah sampai tepi. Sampai tepi tahan je. Okey. Tahan. Tu lucu dah. Lucu. Tali tu bagi tegang je. Tak apa. Tali tu bagi tegang je kalau tu. Baru nak belajar. Orang dah cakap bagi tegang. Marah dia. Lucu. Ada kecil. Kecil ke? Copraya. Layan. Udah ada makan. Copraya. Layang lu. Pakai booster lu lah. Tu peraya ambil. Dia tak nak masuk ni. Bismillah. Allah melepah ikan tu. Cabut pula. Akhirnya dia dapat ikan dia yang pertama. Lenguh. Copraya. Kayak apa perasaan? Seronok. Rasa seronok kan mancingan. Mancing kan seronok. Lepaskan tali sikit. Buka tali tu, buka tali. Buka tali. Ni. Kita dapat umpan padu. Copraya dia kecil-kecil ni lah. Dia kata ada copraya 24 kilo tapi susah dapat. Yang laju makan yang kecil je. Kita cangkut belakang. Gigil ya. Bismillah. Dah bawa ke? Belum lagi. Layan sangat tu. Ada pam terus. Bawah sikit kena tali kena tu. Kecil ni. Ulasan. Guna apa? Kecil ni. Oh yang ni. Ni nak pam tak ada masalah. Sebab ni Fauzan ni adalah road offshore. Sekejap. Masuk. Tangguk dia kecil. Okay. Tu dia. Jadi kentut lagi. Kebek. Ambil tayar. Padu. Mantap.
Apa dia tengah buat tu? Apa dia tengah buat? Kiri kanan dia buat. Dia ni memang banyak kerja kan? Banyak kerja. Dia ni banyak kerja. Kalau main toman memang banyak kerja dia. Dia kiri kanan dia pandai. Baru ada senyum. Ceplaya. Tak nak mengalah. Ini Pro-Star Seahawk. Setup dia semua Seahawk kan. Rod tuna power. Tuna power. Joran murah tapi padu. Ini Seahawk real. Sujitsu. Ikan dia naik dah. Ikan dia naik dah. Korang lepak jap, aku pergi ambil tangguk jap. Tak nak mengalah walaupun kecil. Ya. Padu mantap. Ah tu dia. Oh, bol. Okey, boleh. Ambil ekor. Ha, dari belakang. Ha, gitu. Okey. Sekejap, sabar. Besar kot ni. Ha, ekor. Ha. Okey, masuk. Ha, okey. Besar ke? Ha, ikan kedua. Ya. Besar ni. Saiz dah tadi. Okey, joran. Tuna power. Seahawk. Okey, real Sujitsu saiz 6000. Inilah hasilnya. Chop raya. Padu. Nak gambar tak? Nak gambar ke tadi dah ada gambar? Dah ada. Ambil gambar je. Padu mantap. Ya. Okay, release. Bertenaga kan. Steady je perayaan ni. Tu nampak sekejap. Weh, ada lagi keluar. Tu. 2 ekor 3 ekor tu. Tu dia keluar, dia tunggu depan. Kena pacak udang tak? Dek, tangguh dek. Tangguh. Memang sedap lah. Siapa yang nak suka layan, aku harap ambil road Red Hunter ni. Lemak dia masuk bawah tu.
Ui, banyak-banyak kejar, banyak mengejar. Bila kena seekor tu banyak kan. Apa yang Okay, menggunakan joran yang tak ada jual di kedai. Tengok joran yang tak ada jual di kedai. Dah. Kita kutip seekor kita ambil gambar 3 orang. Bagi tu, bagi tangguk. Bagi tangguk. Okey. Buka dulu. Aku ambil udang. Buka. ya, aku ambil dah. Okey. Baling dekat rapat dekat tu. Dekat apa yang kalau putih tu. Yang ni lagi rasa kan? Sebab dia kecil, perut dia kecil. Jadi tak rasa sebab dia besar. Tak dekat. Jaga hati-hati. Okey dah. Nice. Dah. Jom. First try. First try. Hu. Okey. Release. Dia bunyi kulit cepat tadi. Sana. Ya, padu mantap. Itu dia Zaf. Ikut sini ke? Sini kiri sikit. Kiri sikit. Oh, itu dia. Kiri kanan. Kita tengah bergambar tadi ya. Umpan dah sampai depan ke? Dekat tepi dah umpan. Itu dia. Dia layan dekat tu. Okey, tengok sikit. Joran. Joran power Tuna power. Oh. Memang power. Datang sini geng, puas tarik ikan lah. Lengoh. Layan je, jangan dipaksa. Dah dekat tu. Letih ya? Oh, letih. Kiri kanan. Tak senang tangan weh. Bukan cakap tipu kan. Orang datang sini macam pergi gym kan. Lengoh oi. Oh, dia pergi lagi. Lengoh oi. Sebab aku pacak tadi itu yang dia lekat tu. Itu tak dia. Nampak Ikan sudah dekat. Oh, okey, dah nampak. Ianya adalah copraya. Sekejap lagi ambil tangguk je. Oh, itu dia, ikan jos. Oh, memang jos ni. Okey. Hold. Tahan. Dia kena. Biarkan dia. Aduh. Ya. Aduh. Aduh. Tu dia. Okey. Tangguk pun letih tau. Tangguk ikan pun letih. Aduh. Okey, ikan. Zaf dengan ikan yang seterusnya angkat Zaf. Tunjuk sikit. Chop raya. Ada lah dalam 4-5 kilo. Jom kita release. Go fight. Thank you. Padu mantap. Okey, dah rekod ah.
Wahid SW. Dengan joran ni tak ada jual kat kedai tau. Mana dia? Kita cari dia. Oh, mana? Oh, nampak tau. Nampak dekat sana. Mana dek? Sini dek, dia main banyak sini. Kita pakai udang bukan kat muara tau. Udang dekat Kat kolam. kolam mana dia? Batu arang, eksotik. Nampak naik keluar tu. Tak kejap. Kita pergi kat dia. Tu nampak. Berlumpur kat sini. Dia punya kerja tu. Tu, makan dah. Belum. Dia ambil bawah lah. Nampak pula dia malu segan nak masuk video. Makan online. Oh. Ikan tak nampak lagi. Tu dia. Dah keluar. Oh, custom. Drag tak keluar langsung lah. Drag tak keluar. Ini si Putoman, dia kunci habis geng. Kau tak ada nak layan-layan, tak ada nak belai-belai. Dia nak pump lah. Sini boleh ni Madin. Dia nak pump, dia nak pump. Terlepas. Tak boleh. Tak boleh, berat. Sini boleh dia. Tak boleh. Tak boleh, diorang ni tak boleh. Ya. Sikit lagi, bosor. Kasar ni. Dia nak pump. Tu dia. Wahid SW. Wahid, Seahawk. Joran tiada di kedai. Tengok ikan sikit. Tengok ikan. Waduh, padu mantap.
Sama-sama. Turun sikit. Ambil daripada ekor. Ya, ha. Masuk kepala. Ha. Sauk. Okey. Angkat. Ha. Dia sangkut batu. Ha. Okey. Sekejap. Kita makan dulu. Terima kasih Chef Zaf. Thank you. Okay, makan dulu. Memang santai kita hari ni. Kita berkemah ha. Sini semua boleh ha. Mancing boleh, kemah boleh. Nanti tengok nanti. Ikan makan menggelabah semua. Tegang tali dulu, tali simpul. Bagi tali dulu. Tali simpul je, jangan tarik. Okey, dah lepas dah. Dah. Putus. Dia putus. Lepas dah, lucut. Hei, lambat lah. Rektil, aku suka rektil. Lambat lah. Dia gini. Angkat jauh mula-mula sebelum angkat jauh tu karau dulu, bagi dia tegang dulu. Lepas tu cabut, sap, dah putus tali. Putus. Betul. Bukan rektil tu. Nampak lagi apa? Tu lagi. Ha. Tak rektil pacu tu. Oh. Pacu. Tu, copraya. Bukan macam peraya, pacu hitam. Dia macam ni. Kalau angkat sap, gitu. Kalau pacu memang putus lah. Patut putus. Dia punya putus. Apa? Ikan dah bawa tu. Clean lah. Clean, nampak dia lompat tu. Dengan anjing. Kalau tak dapat lesen rare kan, ikan rare tu sini nak naik tu. Ikat apa tu kan? Ikat tu kan? Pendek tu apa? Tak apa. Jadi belakang ni. Lagi. Dia ikut tu. Ha? Cepraya. Tadi ikut lagi satu Tadi ada ikut. Kita malah Main lagi. Dia dekat bau mau lawan lah. Okey, sudah naik. Jaga. Boleh. Tak. Ambil ekor. Boleh masuk ekor. Ha. Okey. jalan no. Makan tepi. Ini sekali. Ini ada 800.
Zah. Gulung je. Gulung yang tu je. Kalau sempat. Gulung je. Ada lagi udang je? Tak besar tapi bertenaga. Pakai bisi syok layang ni. Betul tak duk layang? Okey. Dah jaga. Okey. Jaga pelampung. Tangguk dia kecil tu. Jap. Okey, masuk. Dah. Tangguk pun penat Jaga. Okey. Naiklah. Cepat ya. Okey, catch and release. Sana dah strike. Okey, masih. Alright. Okey. Memang cukup minat ni. Udang campur detak balon ni memang. Bukan. Bukan redtail. Capraya. Capraya? Kau paling tengah ada? Situ depan tu ada. Capraya. Oh, tak apa. Oh, dia tak berhenti. Tadi minta sangat kan. Tak dapat. Tak sangat dapat lah. Tadi minta nak capraya. Dah. Video. Ni. Dah lepas Nah, video tu, video. Tengok ni. Dah rekod belum tu? Dah. Kita tengok ikan apa. Dalam tu. Gitu. Nak tarik pun macam tak mau lah. Oh, lucu. Ada. Tak gerak Asal tak gerak. Oh, sangkut dah. Sangkut. Oh, lepas. Oh, ada.
Sangkut pula. Ikan ada ke ni? Ada lagi sangkut ni rasa ni. Oh, sangkut lagi. Ada lagi sangkut. Ada lagi kan? Ada lagi ikan? Tu keluar. Memang keluar. Tapi dia macam ada sangkut tali. Dia berbelit tu. Ha. Ha. Ha dah keluar dah. Sangkut dah lepas. Tengok udang, The power of udang. Dah naik. Udang busuk. Dah naik lah. Ada tali kat belah tu? Ada. Kamu dah tarik cupraya. Kamu dah tarik cupraya. Dah tadi sekejap. Yang mula-mula kena tadi tu. Ya, sini. Belah sini. Kiri. Ya, tunggu dia letih tu. Okey, sekejap. Dia tak letih ke? Okey. Sekejap, dia belum letih. Pating dia lambat sikit. Udang ke atas tu? Nah, dia dah letih. Okey, sekejap. Sekejap. Okey, ha. Okey. Okey. Oh. Tinggi sangat. Naik lu. Dah. Okey. Tak larat tau. Oh, ni yang besar lah. Besar. Oh, ni yang besar sikit. Bottom lagi besar. Besar dan berat. Oh. Kaya dia. Daya dia ke? Boleh. Dekat sikit. Betul. Tuna power. Ni sini atas. Tuna power. Sihok. Okey. Hasilnya. Cepat ya. Oh. Okey, catch and release. Okey. 1 2 3. 1 2 3. Okey. Rasa. Tak larat lenguh sana. Ni macam mana nanti nak tarik dia ni? Macam lah. Macam biasa je. Pegang sini. Angkat karau. Lepas tu nak ni Karau. Tak tekan. Jangan tekan. Oh, Jangan tekan benda tu. Ni letak kat sini tangan. Oh, Ni. Letak Macam tu. sini. Okey. Oh, dia stable. Ya gitu. Tukar pemain. Wih, tu. Reptil pun sibuk lah. Betul. Oh. Biar dia nak pergi biar. Tahan je. Sauk. Okey, lepas tali. Lepas tali tekan. Okey. Betul rektil. Oh, macam rektil macam lah. Besar ni tu. Luar beg lah. Banyak tenaga ni. Dia kan tak berhabis lagi.
Ni yang besar ni. Besar? Besar. Keluar tadi kat luar. Tu nampak dah rektil. Rektil kat sini ada dua tau. Apa? Satu rektil Yang Asian. oh yang siang punya tu. Ha. Oh ni lain apa? Ha. Tolong. Perlukan bantuan. Sama lah, sama. African. Dia ada satu hitam merah dekat. Itu lain. So, jap. Dia ada tu. Sabar. Okey. Sau. Besar ni kepala dia. Oh, yang ni besar. Nampak ekor ni. Ya Allah. Ya. Ni lain dia. Ni. Ni yang lain, warna hitam nampak. Hitam dia pekat. Aduh. Lepas tu ekor dia oranye nampak. Tadi merah-merah. Kentut. Aduh. Besar oi. Kelas kita untuk ini. Dengan orang custom. Real Wahid custom baju. Right there. Ya, berat ni. Okay, jom ready. Makan. Ui. Ui. Oh. Ikut gitu. Si baik sempat ambil root. Aku buka full. Kalau tak, siapa nak terjun pula? Padi, dia memang betul banyak kerja. Rektil lagi? Betul lah dia balik kat tepi tu ni. Jadi itulah saja untuk hari ini. Terima kasih Zah bawa aku ke sini. Mantap. Terima kasih. Puas hati kan. Ini sebulan punya konten, tak payah pergi mancing lah. Okey, budak baru mancing. Seronok. Seronok pengalaman tarik ikan macam mana? Ui. Rasa dia punya tarik tu sampai lengan-lengan lengan. Rasa best part kan? Ui, best. Jadi kita dah berjaya racun adik Zaf. Okay. Nanti dia turun lagi. Okey. Bye bye.